Tengok jadi jangan ada kena buat. Sentuh. Faham tak? Lepas tu lari balik. Okey, lari sana. Lepas tu lari pula dekat second row warna kuning. Sentuh. Lari balik. Okey, lepas tu lari balik sampai kon biru. Sentuh. Lari balik sini. Yang tu baru satu set. Faham tak? Siapa tak faham? Aiman, kau faham, Man? Kau terang macam mana nak buat? Lari start dari sini. Lagi, lepas tu pergi ke kon hijau, lepas tu sentuh dulu tanah. Patah balik. Lepas tu lari lagi. Pergi ke mana? Kon kuning. Lepas tu buat apa kat kon kuning? Sentuh tanah. Lepas tu patah balik. Lepas tu lagi sambung balik. Lari ke tak dengar, Man. Kon biru. Kat kon biru tu buat apa? Cakap kuat sikit, Man. Sentuh tanah. Lepas tu patah balik. Okey, yang tu dia kira satu set. Kita akan buat 5 set. Okey? Okey. Dalam situasi ni, kan korang tak ada air. Apa kita buat kalau tak ada air? Pernafasan kau tu. Faham tak? Okey? Lepas dah habis 5 set, aku tak nak seorang pun. Sekejap lagi sampai sini dah habis kan. Buat macam ni, duduk, terlentang, tak nak. Jalan kaki. Jalan je kaki, kau pergi jalan kaki. At the same time, breathe. Kita takkan ada air lagi. Faham tak? Boleh? Korang pandai main labi macam mana pun, tapi kalau korang tak fit, korang tak boleh buatnya. Betul tak kau Syajab? Betul. Faham tak? Engkau pandai main swing bola ke apa ke, lari laju ke apa ke, tapi kau tak fit, memang kau tak boleh main ni. Okey? Yang mana yang duduk second row ni, tengah third row ni, tengok dia orang betul-betul. Okey? Boleh? Jarak sikit. Prepare. Tarik nafas. Tarik nafas. Okey, tarik nafas. Okey, kalau contohnya lah kau seorang-seorang berlari. Okey, make sure cari yang sama-sama apa ni kan, so lari sama-sama. Faham tak? Macam Zain dengan Aiman. Kau jangan lari seorang-seorang. Lari berdua. Faham? Lari berdua sama-sama. Masalahnya benda ni kalau lari seorang-seorang, dia akan jadi kau jadi malas nak buat. Faham tak? Okey, lepas tu stop to each other. Faham tak? Boleh ni. Cakap sama-sama. Tapi jangan cakap cerita pasal ML lah, kau menang semalam berapa point dapat, tak ada. Berapa kill kau dapat kerja lah, sebut yang tu. Okey? Ready lah? Call ready. Tengok kau punya ni. Okey lah? 5 set lah. Straight terus, tak ada berhenti-berhenti. Ni lah, habis sampai biru, patah balik, 1 set. Patah lagi, 5 set. Yang tu Askar. Siapa nama kau? Ni, sebelah Amir, siapa? Sebelah kiri Amir. Gain. Kau dah menguap dah gain. Dah sangat oksigen tak cukup dalam darah kau. Okey. Kau. Ready, set, go. Sentuh. Maintain speed. Tak payah laju sangat. Sebab ni lama ni. Untuk backline berapa minit lah? Berapa minit lah? Bawah 5 minit lah. Backline 5 minit kau kena buat 5 set. Faham tak? Bawah 5 minit maksudnya profit lah. Untuk forward berapa? 6. 6-7. Tapi aku target korang kena bawah, kena 7 lah. Jangan lebih daripada 8. Okey? Clear je. Kau try ya. Boleh? Sama. Satu kena buat 5 kali. Ingatlah korang dah buat berapa banyak set. Ingatlah korang backline kena bawah 5 minit. Laju sikit daripada jogging. Nafas penting.
Kau nampak tak? Kau nampak tak? Bila kita lari sama-sama, kita boleh ikut pace. Follow pace. Faham tak? Boleh. Nanti apa bila dah korang satu habis kan, nanti Harry akan beritahu timing korang. Harry, setiap kali diorang habis, kau kena beritahu diorang punya timing. Okey ya? Habis terus pergi kat Harry. Ataupun tak payah nanti Harry dia tahu. Okey ya? Nanti ingat kau punya timing tu. Sebab nanti minggu depan kita akan buat lagi. Faham tak? So kau tengok kalau contohnya hari ni kau 6 minit. So minggu depan mesti kena kurang sikit. Bukan nak suruh 4 minit, kurang. Kurang 5 minit 50 saat pun dah kurang. Faham tak? Nampak sangat bila korang improve tu. Ingat lah. Nampak fikir dah badan dah. Tak ada dah. Cek muang. Longgar kaki. Tadi kau korang akan krem apa semua. Ingat yang untuk last set daripada biru ke sini tu, last set tu kan. Korang try spin. Okey? Right. Kumar. Sekejap. Cek. Baik. Okey. Cukup pay sama Anas. Semua dah. Sentuh. Baik. Kumar. Sakit ni. Tapi bukan kau nak takut keluar. Dah 5 minit lah, dah 5 minit. So kat dalam ni, kalau boleh tambah sikit. Kau punya mana minta tolong satu je. Kau punya nafas. Okey dah. Man. Try mana? Boleh. Jin. Amar. Sini, Nazrin. Iman. Hafizi. Ni 4 set dah? Last set dah? Adam, straight lagi. Iman. Sini, come on sini. Ikut pace hijab tu. Ikut pace hijab. Dah? Okey, Nas. Amar. 5.3, 5.5. Ingat Kau potong si Adam dengan Iman tadi? Steady. Last tu. Okey, Iman. Okey, Adam. Okey, jalan. Jalan. Dah dapat dah timing semua? Dah dapat dah? Okey. Dah dapat. Yang mana yang kaki kasut tak ketat, ketatkan